Hi guys. So hari ni day 2 at Melaka. Sekarang mama nak masak nasi lemak. Tapi kita tak boleh shoot. Kita boleh shoot. Tapi kita shoot ringkas-ringkas je. Bajet tak ada, sponsor tak ada. So mari kita tengok mama masak apa. Takkan kau tidak kan? Okay. Masa dah berubah tak ada pula lagi. Okay dah action. Nantu saya tolong. Hari ni Hazminya sebagai sous chef. Dalam ni ada apa Ma? Dalam tu mama bubur bawang merah dulu dengan belacan. Bawang merah dengan belacan Hari ni kita kena panggil mama sebab Datin dia tak siap. Datin esok lah kita shoot. Belacan kita pakai belacan yang premium Belacan yang cincang-cincang Ma beli kat mana belacan Ma? Belacan ni saya beli. Saya beli jauh. Ya. Jauh. Saya belajar dekat kedai motor. Pining. Okay, so ni bahan-bahan dia. Ni kita masuk Cili kering. Ni ada baki sikit kita jangan membazir hidup Ambil je. Cili kering. So kita ada air asam jawa. Ni tambah lagi cili. Ni daging semalam guys dah siap. Rendang semalam. Bubur lah banyak mana kita nak. Ni kita buat sambal sotong dulu. Sambal sotong. Mana sotong dia? Ini adalah main dia. Saya nak buka. Mana favorite Mazri? Ini sotong keringnya guys. Wow. Masuk air ke tadi? Tak masuk. Wow. Rajinnya. Golden lah. Kategori ikan bilis. Woi. A few moments later. Okay, so kita potong bawang guys. Potong bawang ke? Sambal. Sambal nasi lemak lah. Siapa yang motor? Aduh, kata apa? Gosang motornya pun jatuh. Sat mirror okey tak? Okey. Tak ada patah Lupa kau punya kereta tak ada. Aduh. Jangan rakam bodoh. Dah rakam. Alah. It's gonna be the opening. Hello. Hi guys. So hari ni mama masak. Ni lah. Apa tu? Ni esok lodeh. Ni nasi kopek lah ayam kari. Kari ayam. Saya dah masukkan bahan dia. Bahan dia apa tadi mak? Oh, patut ada ayam dia pejal ni. Kuah. Serai. Kering. Macam lah. Mana dia cakap? Mai datang. Saya rasa Punya mama punya resepi guys. So siapa yang nak, kalau tak dapat pergi gym belum puasa, masak satu pot besar ni. Berat weh. Tak weh, tengok. Look. Nampak tak? Kena kacau dia bagi rata. Ambil setiap sudut. Penat dah. Oh, migraine. kita tak ada. Bau ada bau. Tak apa. Ada bau. Lagi tak? Ni diorang pokok mana? Kahwin dah punya. Yeay! 6.5 hours later. Okay guys, so hari ni kita nak buat air tembikai longan. Nak tembikai laici buat tembikai longan. Mak, ada satu tin ni semua? Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah ada tembikai dah blend by mama. Dalam satu biji tembikai. Satu biji ke Ma? Suku biji lah. So kita ada banyak air, so kita tak baik membazir guys. So bismillahirrahmanirrahim. Masukkan longan. All the go. Lepas tu kita kacau. Okay. So kita dah set dah. Boleh tak tambah kat bawah tak? Sabar jap nak rasa. Rasa dulu. Jangan buat air kat bawah.
Mari kita rasa dulu guys. Rabina tu biar no yang I punya itu. Saya tak boleh puasa hari ni. Saya bumil. Saya lapar gila. Tak puas. Dah sedap dah. Macam tak puas. So ni air gula. Kita nak buat air gula. Kakak kat sini, kakak kat sini. So dalam 3 sudu gula. Okay. So 3 sudu gula is enough. Nyam. So itulah air untuk hari ni. Tapi nanti ada air Sprite dengan Rabina. Stay tuned. So ini adalah menu berbuka hari ini ya. Cook by Kakak and Kak Jen. Apa tu, sambal udang Langkawi. Langkawi style. Ini memang membalas dendam ya. Tempoyak sampai 3 bekas ya. Risau. Ini kita ada sotong goreng tepung. Baik kakak juga. Dia tak boleh tu racism lah, racist. Ni lah cokodet. Mah dia sebut nigger mah. Nampak je hitam, dalamnya putih guys. Kan tak apa dah. Kenapa kak? Kenapa kak? Panas. Allah. Babu win. Hari ni kita buat Rabina, Sprite, Yakult. Mana Yakult? Kita campur sikit. Nak ais? Sekejap lagi tu ais. Oh, bapak baru terkobor. Oh, kat. Ikut. Icebreaker lah. Next, ice. Lain-lain. Ada lagi. Itu tak buat lagi sekejap. Tak Rabina. Yang ini adalah ais dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kita habis puasa. Yang Ramadan pula. Kita Syawal pula. Raya Raya. Raya. Tanah. Panggang. Ada? Nak buat? Ada. Ni. Nampak tak Jan? Apa benda tu apa tanya? Tak apa, cedok je. Dia pasti. Ha. Nak buat kecap. Pedas tu. Kalau kecap ni tak boleh. Ya, yang pedas kan. Sorry. Sorry Win. Tak apa bang. Tak apa. Okey je. Nampak dah lapar. Tak ada. Ha. Oh. Gini. Banyak oh. Tak apa dah, orang rasa dah. Kan Kak Jan. tercirit esok Sebab kan? tadi, Kak Jan ambil apa dia? Dah. Kau tunjuk dia, apa benda ni? Cakap orang Makan guys, Cik makan perut, guys. sikit perut Terima kasih Thank you. Ya. Sekarang ini tapir ke tabir? Takbir. Takbir je. Takbir lah. Oh, bukan takbir. Takbir. Okay guys, sudah malam. Kita tengah event nak bakar-bakar mercun. Tahun ni saya retired. Tahun depan saya comeback. Sabar jap. So ni kita bagi pesan dulu. Dan kita je bumil. Tak boleh letup sangat. So ni buka bunga api. Ha, rakam. Ha. Oi, dua sekali tu. Amin, makan Amin. Mana Abang Naim? Tapi ya kami. Kami belakang. Lagi kan? Oh.
Gazi tu. Balik sering. Main Gazi ni dah balik. tinggi dah. Mama ini balik. Sekali ya. Cepat dah orang. Mahal je lagi tu. Mantap tadi. Oh, dia dah tak takut eh. Power. Api dia kurang eh? Oh, betul ni. Allahu Akbar. Morning guys. Sampai air raya. So sekarang jam dah pukul 6.30 pagi. Kita bangun pukul 6.10 tadi. Kelihatan semua masih syahid. Mbak Wu dah bangun. Mama dah bangun. Saya dah bangun. Ingat nak shoot masa apa tu Datin buat lodeh. Tapi Datin terlupa nak keluarkan santan. So lambat sikit lah kita shoot. Tapi Datin dah panaskan lah lauk-lauk yang bakal dihidang pada pagi ni. Tu ada sambal sotong kering, nasi lemak. Ini ada kari ayam. Ni ada kuah kacang. Ni I don't know, kerang kot. Ya, kerang. Apa? Apa hitam, apa daging hitam? Daging hitam, daging hitam ibu. Bisa. Nah, ini kerang. Pergi. Ni main kas kita. Rendang daging. Ini apa dia ni? Nasi pek kat sana. Oh ni. Ini sambal ikan bilis. Lemang kat tepi. Jom kita tengok lemang pula. Menyorok lemang ni guys. Wush. 28 batang guys semuanya guys. Adik. Selamat Hari Raya adik. Adik Nun. Oh Dek Nun. Dek Nun. Ali. Syali. Nak siap-siap jap. Untuk pergi solat. Lepas tu nak. Kenapa adik? Kenapa? Apa yang berlaku? What happened adik? Pergi solat. Lepas tu nak shoot masak apa tu Datin. Ada budak gerampi di pagi hari. Budaknya bernama Al-Gaji. Cepat. Jom. Jangan nak nangis Gazi, hari ni kan raya. Seligi lah budak ni yang. Zakia. Bangun sayang. Nama Zakia. Assalamualaikum. Kakak bangun kakak. Kakak bangun. Kak bangun kak. Dia gelak. Dia tak ada bangun. Mandi dalam toilet. So tunggu Alik ni. Gazi. Raya Gazi. Nak makan banyak tak hari ni? Nak. Gazi nak makan apa? Ada rendang, ada nasi lemak, ada kari ayam kari. Nasi lemak boleh lah. Abang makan apa abang hari ni abang? Abang nak puasa lagi ke? Tak tahu. Okey, ada nasi lemak, ada ayam kari, ada rendang daging. Ada rendang kerang. Abang nak mana? Kari ayam. Kari ayam dengan nasi. Ke nak nasi impek? Nasi biasa. Nasi biasa. Dekat selamat hari raya. Selamat Raya and happy Aidilfitri. Oh ya.
Sip. Good boy. Gazi pula. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Itu je. Okay. Bagi flying kiss dua-dua. Cepat. Flying kiss. Cepat. Mana? Sip. Okay. Bye-bye. Nanti nak mandi. Bang, bangun bang. Abang, bangun. Abang, bangun. Siap. Jom. Hari Raya. Suami. Mandi dulu. Jom kita sama-sama. Tak payah. Yalah. Wah, Yayang. Betul. Ya, betul. Bukan. Yuni. Okay guys, nak mandi guys. Bye-bye. A few inches later. Hai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, Pak. Bro, mana botol baju? Butang nanti isteri saya akan Allah. Awak dah siapkan suami awak belum? Ada tengah tidur lagi. Astaghfirullahaladzim, tengah tidur. Astagfirullahaladzim. Sabar. Saya kejutkan. Oh, dia dah bangun dah. Astagfirullahaladzim. Okay guys. So, kita tengah nak siap pergi solat raya. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 엔tomnya. What is up, beautiful people? So today our first shower in like a house. How was the recently day? How was the back this day? It's very cool, man. It's so very cool, man. So today we're gonna go to pray, the riot pray. Without further ado, let's go. Eventually. Adik saya pun baju raya tau. Ale. Dalam sangat Pak. Itu dalam nanti. Apa perasaan anda pakai baju raya? Wow. Apa perasaan? Sorry lah adik, Aziz lupa lah nak gosok baju adik. Tak nak kawan. Tak mau kawan. Tak kawan. Kruk. Tak kawan. Kau faham kau perasaan dia? Mana kau tahu? Dia tak bangun pun. Comel dia. Comel je baju dia. Naci ya. Ada. Ini dah. Songkok. Ada. Songkok pun tak ada. Ni Jalil saya belikan Ali punya wet food. Favorite wet food tu. Sikit. Bagi dia makan. Sekejap, nanti nak angkat Ali. Dia tak bangun pun dia menangis. Cicing. Dia pakai baju raya. Makanan dipijak. Dia malah nak bangun. Dia nak ini dah super cat. Tapi tak sangka dia ada baju raya. Tak sangka dia ada baju raya. Yeay bang, kita nak makan. Ahli baru dalam keluarga kita dan juga ada tetamu baru dalam keluarga kita. Apa tu? Kak Nur? Oh, Kak Nur. Dia tak ada keluar. Okay. So, alhamdulillah. Allah temukan kita pagi ini kita semua dalam keadaan selamat. Syukur alhamdulillah atas rezeki yang diberikan kepada kita semua. Syukur alhamdulillah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur alhamdulillah pada kita dapat hadir ya, kita dapat bersatu ya setelah sebulan kita menjaga Ramadan. Jadi apa pun Papa dengan Mama ya minta maaf pada semua ya sepanjang kehidupan kita ini kita tak lari daripada buat salah dan silap. Pada
semua ahli kaum kerabat keluarga kita lah kan, yang apa telah pergi tinggalkan kita, datuk nenek kita, saudara kita, pakcik-pakcik kita ke. Okey, kemudian kita apa dia baca Allah sedar sekali. Ini untuk arwah kita lah. Sebab kita tak buat tahlil, kita just hadiahkan orang raya sekali. Allah sedar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu muslimin muslimat. Saya ke dapur. Okay. Salam dua tangan. Salam dua tangan. Duduk. Duduk Ustaz. Salam dua tangan. Ngomong mana? Allah. Bawa satu. Ini satu potong. Kami ni. Kita ada lemang bakar itu. Bakar semalam. Sebab nak habis isi. Kuih lodeh, ayam kari, daging hitam, bayi ibu, ni nanda ayam, sambal tumis, buah kacang. Hi guys, so kita raya pertama. Ini Nek Njang clan semua dah datang. So mari kita lihat guys. Yang tu Nek Njang. Yang pakai tongkat tu. Dan semua AJK. Alright girls. Okay girls. Tim dapur. Ada video. Cakap selamat hari raya tau. Satu. Video dulu. Selamat hari raya. Okay. Satu. Ini kami keluarga dari Pai Raja. Tak boleh tak? Boleh lah. Sangat kepada Raja kau. Pai Raja ni dia berjaya. Cepet. 1, 2, 3. What's up guys? So tadi first trip tau. Ini second trip. Let's see. One for the camera, for the vlog. YouTube. Say hi. Hi. Tu semua adik-adik mama. Ini best friend mama. Ini best friend mama. Ketuat. Kaki je ketuat. Ketuat. Tapak kasut keras. Harris. Pakcik Wati. Peace. YouTube. Masih sana kawan kakak. Buka ke apa? Tak, kena laser. Berlubang kaki dia. Ya Allah. Tu kena balik bandage. Tapak kasut keras. Dah berapa dah? Baru nak masuk 4 bulan. Harris. Mama bagi mama. Bagi aunty ke? Terima kasih. Hai. Cemas. Apa nanti ni? Apa tu? Nah, ni tak pilih. Dia rasa panas. Ni tak pilih dah gila. Sekejap orang start kereta. Bro bawa kereta? Yang terbelah. Jari terpotong jari sikit. Begini. Salam mama. Bro. Kakak terpotong jarinya. Macam mana potong? Dia tengah nak potong ni. Saya. Nak nasi goreng buat dulu. Kita tak pinggan. So tadi last batch and we are done. It's a wrap for today. Besok kita pula serah rumah orang. Bersih. Okay, bye guys. Kita tunggu hari esok macam mana. Bye. Selamat Raya.